Hai korang, hari ni kita buat menu special sikit. Mesti ramai yang suka kan? Ni bahan-bahan yang Imas selalu guna. Okey, mula-mula masukkan bahan-bahan yang kita dah blend tadi. Bawang merah, bawang putih dan buah keras. Bila bawang dah garing, barulah masukkan perencah mi bandung. Kacau-kacau sampailah betul-betul garing, baru masukkan air. Lebih kurang dalam 2 gelas. Lepas tu masukkan carrot, sawi, fish ball, tomato dan cili hidup. Bila kuah dah mendidih, korang dah boleh masukkan sedikit garam, ajinomoto, gula dan lada sula. Korang agak-agak je, okey? Lepas tu kacau-kacau sampai kuah dah sebati. Bolehlah masukkan udang. Ikut korang lah nak masuk berapa banyak. Next, korang masukkan telur burung puyuh dan sedikit air tepung gandum. Okey, tunggu sampai kuah betul-betul mendidih. It's done. Dah siap kuah mi bandung kita. Macam ni lah bentuk kejadiannya. Selamat cuba.